Dajahao, Annyeonghaseyo, and Assalamualaikum. Welcome back to my Ramadan series. Ramadan isn't just a month, it's a reminder to slow down, reflect, and reconnect with Allah. Macam-macam rupanya. Wah, happynya semua. Untuk memaafkan kita dengan panggilan bagi tahu dekat hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang dah exceed the limit. Apa kata Allah? Saya nak sini stop ni, sikit. Hey guys, sekarang kita dekat Aeon. Kita beli barang raya lah basically, tambah-tambah. Jalanku hampa dan ku sentuh dia. Tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa Ngaco Bang Supra, mana ada yang namanya nasi padang di tengah hutan. Hai guys, ini day 1 berbuka untuk Ramadan. First kita ada ikan bakar, ayam masak kicap, ayam percik. Ini my dad dia training, spaghetti carbonara. Lepas kita ada kuih lopes. Ni ada orang bagi tahu bergedil. Kita ada apa nama ni, pucuk ubi masak lemak. Dan kita ada kaki ayam, my favourite, kaki ayam kari. Yeah, that's all for today. Selamat buka. Kan dekat Palang ah. Semua mak letak ni satu kat luar dulu. Halo. Halo guys. Hari ni kita berbuka dekat Putrajaya. So kita nak pergi bazar Ramadan dekat Putrajaya, and then kita akan solat tarawih dekat Masjid Besi. Ya. Bye bye. Tu tengok dia senyum tadi. Ada nak cakap kau kita kuat. Okay. Esok bang. Esok saya buat lebih. Ada ayam. Hari ni kita orang beli daging belum. Tadi dah jumpa kedai lain nasi Arab, kuih gunting, kuih meneram, boboloni, popia basah, kuih pelita. Semua macam offer sikit.
So this is our first masjid for 2026, which is Masjid Persi, which is Masjid Tengku Mizan. Yeah. Hai semua, apa yang saya nak cerita hari ini adalah pengalaman saya untuk melakukan kebaikan iaitu solat berjemaah di Masjid Besi. Jadi pertama masa ujiannya first tak jumpa kasut kat rumah. Tak jumpa kasut kat rumah. Lepas tu dah aku pakai sandal mak aku je. Lepas tu lambat nak dapat kereta. Lambat. Sepatutnya pergi pukul 5. Lepas tu ke 5.30 dan ke 6. So sangat lambat. Datang bazar, Masya Allah, ramai gila. Aku tak pernah pergi bazar seramai itu. Kita orang kan 5 orang. So berpecah lah 3-2. Tapi tiba-tiba terpecah lagi 3-2-1. So ada satu siapa? Aku seorang aku Lone Ranger. Lepas tu tak, masalahnya okey lah, aku bukan tak boleh nak jalan laju. Aku dah jalan laju. Masalahnya orang ramai tolak aku. Betul. So doa hilang. Kita orang macam panik, kita cari. Okay. So yang seterusnya ujiannya, air Milo saya yang saya beli jatuh. Jatuh lah kan. Tumpah. Maksudnya Allah pun tak kasi saya nak minum air manis. Sekali saya pitam. Dah lama aku tak pitam lah. Aku pitam 2 tahun. Lepas tu nak pitam. Sebab panas sangat. Panas, lepas tu lapar semua tu kan. Tapi aku rasa sebab panas sangat. Panas sangat. Lepas tu aku tak boleh berdiri dalam masa panas sangat yang habis. Dengan crowdednya kan. Lepas tu seterusnya kita cari tempat duduk tak jumpa-jumpa. Pergi sana, pergi sini. Hampir marah. Tapi bersabar. So tadi okay, kita dah duduk dah jumpa tempat duduk dah. Okey, dah nak lagi 20 minit nak buka. Apa jadi? Lagi 20 minit nak buka. Kita baru nampak nasi kerabu ada 3 je. Rupanya Fatih terlupa nak belikan untuk Akil nasi kerabu. Oh my god. So Akil kata tak apalah, nanti dia pergi turun. Tapi kita tak sampai hati. Saya pergi laborator. Tapi nasib tak ramai pun. Masjid tu ada makanan. Ada makanan free. Nasib baik, alhamdulillah. Rezeki. So Akil makan. Akil pun kenyang. Ada lagi? Ada. Orang Malaysia apa? Hello guys. Hari ni 21 bulan 2. Kita nak pergi berbuka dekat mana Nuha? Hari ni kita nak buka dekat Bali. Dengan siapa? Kita akan buka iftar dengan family Mak Teh Atuk Nenek dan keluarga saya. Ya, Mak Lang's family. Jadi stay tune. Kita akan share our juana for today. And then our OOTD and our outfit. So saya Ying dan kakak Yen. Look at us. Saya pakai purple, dia pakai pink. So bye. Atuk. Hai. Kita terima Ramadan dengan kasih sayang. Terima kasih kedatangan semua. Seseorang kena kambing, tulang kambing dan kepala ikan. Selamat buka puasa. Ayo. Malam. Duha.
masak tak? Kita ada ikan kembung bakar, sotong masak sambal, bubur lambuk, tauge, masak lemak putih, sedap pisang. Semua ni my mom yang masak. Hihi. Mak tengok ada. Adik. Dosalah, Dik. Oi. Anifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa sekarang day 5. Menu berbuka kita untuk hari ni ialah spaghetti aglio. Ada ayam dengan udang kat situ. So good. And then ada curry puff IKEA. Sekauman zala aduh anfusahum falaha puasa ke-6 kita makan nasi lemak, roti john, ada sambal sotong, kerang, masak kari. Apa perasaan kau? Alhamdulillah baik. Ya. Kira apa perasaan kau dah habis? Bagi rasa Fail fail. Fail confirm. Disiang, apa your perasaan? sorry. Easy. Arab lah easy. Aiman, apa perasaan kau? Tak lah tu, mungkin ada pening kadang-kadang, mungkin tak ada, tak tahu. STPM is alright. Hari ni kita buka makan nasi goreng ayam special, keropok, fries, bihun, goreng, biasa. Tapi ada ayam, gempak. Adik. Hello guys. Hari ni saya mencuba resepi Khairul Amin. First, ini ialah ayam goreng crispy Thai. Ada bontot ayam dengan ayam drumstick. Lepas tu kita ada, ini bukan daripada Khairul Amin lah, tapi ini bayam masak air. And then ni sambal tempe. Dan ini murtabak kawan daddy bagi. Alright. Sekarang kita tengah tunggu Raja Baki untuk pick up kita. Sudah siap. Hari ni kita serba putih. Sebab sebenarnya teringin nak kahwin. Tapi tak dapat kan? Lambat lagi kan? So wow.
Beli apa? Corn something. Corn. Corn sausage. Nyanyi teringin. Nampak orang beli. Menarik. Besti, this not good. This not good. Dah kan? Kita ada char kway teow, fish and chip. So kita dah habis berbuka puasa. Kita nak pergi kepada Niloka. Memang kita tengok dekat wayang 3D tu, 5D tu. Sayang. Jadi macam tu ke? Dia nak ikut. Hari ni kita ada ikan bawal masak berado, bayam masak ikan masin, ada jadi beli, and tom yum. Okay, habis. Dah cepat. Au. Ada tom yum, ada pajari nanas, ada dua ni ikan semalam. Dan ini 2 hari lepas punya sambal tempe. Dan Kenapa kau timbul lah? Ni DHL. kambing salai, ayam salai, itik salai, sayur, tempoyak. Ni cerita baik tau. Deg. Kopi. Dia pernah nampak ni. Benda ni. Annyeonghaseyo. Today we are at Golden Palace. Kita ada Zaika dan saya host anda pada hari ini. Hey guys, hari ini saya akan menggantikan Zulaika. Selalunya Zaika akan host pada hari ini. Masuk YouTube? Apa? Cakap hi. Masuk YouTube. Assalamualaikum. Selain itu kita ada 2 budak GERD. Dan ini. Bang malu, I'm good. Hari ini saya akan menggantikan Zulaika. So channel Zulaika akan diambil alih untuk diambil alih oleh saya. Untuk di bahagian luar kita ada ni, kita ada sate, kita ada what we call it, kambing golek and sop gearbox utara. Ada lemang, Benda lemah. serunding,
Ada sambal kicap, chicken salad, kita nasi biryani, nasi ulam, nasi kebuli, saya nasi kerabu, nasi mendi, nasi royal, kicap pedas, daging masak merah, gulai, asam, kari baca sendiri. Kita ada ayam. Kita ada carrot cheesecake, mango cake, chocolate moist. Ni tak tahu. Dan ni tak tahu. Ni tak tahu. Kuih puff. Ni tak tahu kuih apa, kuih raya lah. Kuih koci. Yang ni kita orang suka. ABC ais kacang, aiskrim Malaysia. Okay, maafkan saya kalau YouTube pada kali ini agak membosankan sebab saya first time jadi host. Apa? Padana? Mana ke sana? Dari sini. A vlogger. Yeah. So we're at where we at? Wee, that's so cool. We are waiting for our Grab. Yeah. Oh, it's touch screen. Yeah, and the last time we met was on last year. Last year. We'll see you guys when we're. I don't know. Dekat nearly a year dah. Yeah. Cantiknya. We are both wearing polka dots. Yeah. Look at this. Nampak ke mereka? Yeah. See? Should be. Okay. Ow. Oh, okay. I think that's yours. Yeah. The food was so good, guys. So good. The service is TikTok. Yeah, shout out to the akak camera woman too. She's so nice. We show her picture. Please, if you come here, order the creamy tom yum. It's so good. And look, We got 4. it's so cute. Well, Siapa? Ambil macam tak pasal. Apa yang tak pasal? Random. Random. Nantilah. Oh, nanti random. Ambil random tu bila? Nanti. Ada kapan malam? Ada. Tu je makan random. Hello guys, welcome back to my channel. Saya akan join satu makeup class by Kika Muhammad. Saya really adore dia punya art dalam muar makeup. Hari ni kita akan belajar beberapa teknik lah.
Oh, no. So we have ikan siakap steam, udang garam masak lemak. Allahu Akbar. Saya Allah. Allahu Akbar. Hello guys. Susah nak berpas-pas. Ada beli juga bijen. Mak, bijen tu semua ada. Ulang air. Malang, hai. Boleh. Dia ada 3 toilet. Satu person in the life of my life. Ino. Ini. Oh, no. Ele. tu tak ada gigi tu. Gigi tak nampak. Ate, apa perasaan anda tengok sushi? Tapi macam boleh habis kan? Boleh. Sekarang ni nak makan je. I'm excited to eat salmon. Yeah, look at that. Best kan lah. Nampak guys, dia membantai semua ni seorang diri. Video Ramadan. Okey, Asibar, disebabkan awak betul, awak nak lagu apa?